kita ada dua division lah dekat Ihsan Korban ni, ataupun di bawah Ihsanku ni. Satu tim projek ataupun tim program. Dalam program ni dia ada pecahannya lah, ada turun projek lapangan, ada part yang menguruskan bahagian media, dan ada yang menguruskan bahagian public relation. Jadi daripada sini sebenarnya kita dah cuba sebaik mungkin menjaga amanah tu daripada awal. Contohnya Khairul masuk dia penyertaan korban, dia masuk tekan link, automatically tim media ataupun tim customer tadi secara tidak langsung menyimpan data tadi, dan auto akan menjawab kepada peserta tadi bahawa kita telah menerima bayaran puan, bayaran tuan sebanyak berapa nilai, dan seterusnya tim akan pergi ke fasa seterusnya untuk bertanya korban ni adakah korban wajib ataupun korban sunat. Kemudian kalau yang melaksanakan sampai 1 ekor contoh 1 ekor ada 7 bahagian. Jadi benda tu pun kita nak kena clarify lah, sebab masa dia bayar tu dia hanya bayar, dia pilih menu dan ketik bayaran lah, ketik pula klik okay, proses payment, bayaran dan sebagainya. Jadi dah lepas settle kat situ, biasanya itu dah pergi kepada tim projek lapangan lah, tim program. So dia akan menyediakan kertas nama peserta, dan kita akan sediakan segala kelengkapan yang kita nak turun padang. Jadi bila sampai ke lapangan, benda first sekali yang kita kena report kepada tim lapangan dan peserta adalah lokasi tempat korban yang kita nak buat. Lepas tu ada orang luar tanya kenapa nak pergi awal, kenapa harus pergi awal. Jadi benda tu semua kena ada setup. Kita bagi satu contoh pengalaman dekat Uganda 2 tahun yang lalu. Ala kulli hal Allah izinkan, walaupun kita tak kenal tim tu, tapi macam mana kuatnya naluri saya dengan Tuan Zul masa tu, nak juga kita cuba juga, kita bagi kepercayaan. Alhamdulillah kita sampai tu kita disambut. Cuma itulah, bila kita datang sedikit masa cukup-cukup makan aja, kemudian dia pun dah atur jadual yang kita tak tahu benda jadual. Contohlah kita kata kita sampai 2 hari sebelum, kami tak nak tengok projek, kami nak pergi ke tempat sembelihan, nak tengok binatang. Jadi sepanjang 2 hari tu dia delay kan semua benda tu, tak jumpa seekor binatang pun. We have in some location because now traffic jam, 2 hari traffic jam bawa lembu, macam-macam alasan. But you have to pay full amount. Actually kita sebelum sampai sana pun kita dah settle 80% amount korban. Wallahu alam kenapalah masa tu percaya sangatlah dengan tim sana kan, kita bagi juga duit, kita hantar. Tapi alhamdulillah adalah sedikit masalah scam tu. Bila mana lembu yang digambarkan, contoh dalam sekawan lembu tu dia ambil gambar lembu yang Zimbabwe kayak cerita tadi. Terkali nak dapat tengok tu bukannya waktu sehari sebelum korban, tapi masa hari pelaksanaan korban baru dapat tengok wajah-wajah diorang kan. Wajah-wajah boleh tu baru dia ambil. Jadi kita tengok, Allah, ada binatang yang sopak, ada binatang yang cacat, ada telinga putus, ada yang kaki dah tempang, ada ekor dah putus. Ekor putus ni bukan memang betul cerita tu. Kenapa? Sebab masa dia pindahkan binatang naik lori turun lori tu dia buat secara kasar. Kalau amount tu 5 ekor, saya percaya dalam keadaan yang baik lah. Dan kalau jumlah haiwan tu more than 50 cows and then lebih daripada 100 goat, memang diorang tak boleh nak buat lah. Itu yang antara masalah yang kita hadapi ketika itu. Terkait tambah sikit lah. Kalau di lapangan pula kalau di lapangan kita macam mana kita nak jaga sebaiknya amanah daripada peserta ni. Kita dah ada checklist kita, apa yang perlu dibawa, apa yang kita nak gunakan di sana, dan senarai nama dan nombor lembu dan sebagainya tu kita dah bawa, dan bahan-bahan media lain lah. Yang pentingnya telefon sendiri lah. Itu yang paling senang untuk kita gunakan. Dan untuk kita nak pastikan amanah tu betul-betul sampai tu, kita akan buat inspection haiwan, kita akan ambil video keadaan haiwan hidup supaya mereka lihat
menjadi buktilah tiada kecacatan dan cukup umur untuk dan insyaAllah sah untuk disembelih. Dan sebelum penyembelihan dah tumbang tu pun kita ambil video, ambil gambar dengan nama peserta korban untuk bahagian-bahagian lembu tu, dan semasa penyembelihan, selepas penyembelihan pun kita buat video juga untuk memastikan kita supaya tak ada salah faham, sebab sebelum ni pernah terjadi kes satu lembu digunakan untuk berpuluh-puluh nama. Dia gunakan lembu sama tapi tukar nama, dan itu orang kata memang penipuan lah orang kata, daripada segi korban tu kan. Jadi kita bagi bukti tu lembu, kalau satu lembu ni dah selesai, kita ambil lembu lain pula untuk nama, satu set nama ni, 7 nama yang lain. Dan selepas daripada tu kita akan update juga daging-daging yang dilapah, dibungkus dan diagihkan tu lah, supaya para peserta kekal yakin dan tidak ada keraguan dalam korban yang telah mereka buat, insyaAllah. Okay. Kalau di Afrika ni, kalau di Afrika ni kita cara dia, attitude dia, apa semua tu tak sama dengan kita. Jadi sebab kita pun dah beza jauh negara kita kan, jadi mungkin fahaman di sana berbeza dan sebagainya. Jadi kita macam mana kita nak benda tu, kita tak boleh cakap daripada jauh. Nanti mesti ada perkara yang kurang, dan kalau benda tu selepas pelaksanaan kalau kurang tu, macam mana kita nak buat? Benda dah terjadi, lembu dah disembelih kami, sebab tu perlunya tim kami untuk ke sana untuk memastikan amanah-amanah ni dapat disampaikan dengan baik lah. Jadi sebelum pelaksanaan korban tu, kita briefing diorang secukupnya supaya mereka dapat melaksanakan dengan apa spesifikasi yang kita nak, macam mana cara penyembelihan yang kita nak, macam mana pelayanan kepada haiwan tu, untuk tombang, untuk letak ke tempat penyembelihan tu supaya ada ihsan kepada haiwan tersebut. Dan kalau kita tidak turun ke lapangan tu, bermacam-macam hal boleh jadi. Kemungkinan lembu yang, kalau ada lembu yang cacat, mungkin kita tak nampak, mungkin cacat sedikit tapi dah mungkin boleh ada keraguan untuk sah atau tidak sah dan sebagainya. Dan perkara-perkara lain lah yang kita tak dapat nak elakkan jika kita monitor daripada jauh. Ustaz, saya tambah tentang sebenarnya selain daripada itu, kita sebenarnya nak kenal pasti je. Sebab tu tahun pertama dulu kita cover ASEAN dulu. So kita tengok bila kita lepas kepada setengah komiti yang masih dia tak faham, dia tahu nak daging, dia tahu nak sumbangan, bukan kita tak tolong bantu terus, tapi mungkin kita bantu daripada sudut benda lain, mungkin bantuan makan, bantuan air dan sebagainya. Cuma untuk korban ni dia kena sangat spesifik, kena sangat teratur dan sangat betul-betul teliti. Sebab tu daripada 2023, 24, 25 tu kita hantar tim. Setiap tim ni dia buat fact finding, bagaimana tim pelaksana di tempatan, bagaimana di Kenya, bagaimana di Tanzania, bagaimana yang berada di Uganda, dan ada juga partner kolaborasi kita yang kita amanahkan di Nigeria, di Somalia, di Ethiopia dan sebagainya. Dan ada juga tim kita yang turun ke Nepal pada dah 3 tahun dah, 2023, 2024, 2025, tapi masih lagi tak faham bahasa. Betul. Kita bagi arahan macam mana sekalipun, dia akhirnya dia buat cara dia. So mengenal pasti setiap
lokasi korban tu pun jadi satu hal. Kita khawatir kalau kita tak pernah turun langsung, tempat tu tak wujud. Kita pernah dengar kes macam Kak sebut tadi tu, ada beberapa NGO lokal dia scam dengan buat tempat sembelihan tu yang rapu-rapu lah kan. Mungkin diorang guna edit background screen dan sebagainya tu, wallahu alam lah. Dan kemudian satu hal lagi yang paling kelakar ni adalah, tapi benda ni haram lah, mereka melaksanakan korban beberapa hari sebelum perayaan korban. Mungkin di Tanzania, di Zimbabwe saya tak dapat nak tengok, tapi itu berlaku di Uganda. Sangat banyak. Kami terkejut bila kami baru sampai tengok ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok kan sebelum hari raya, sebelum hari ada sebelum hari Adha lagi. Sepatutnya kan jatuh 10, 11, 12. So dia buatlah 9 hari bulan, 8 hari bulan, tak kurban ni kan. Dan ada juga yang dilaksanakan selepas habis korban. Contohlah, dia mungkin terlalu banyak dapat nombor kan haiwan yang masuk. Ada yang kita tengok terkesian lah, ada yang mungkin peserta tu daripada Eropah, daripada Bosnia yang saya perasan dulu, ada daripada Turki. Tapi Turki ni dia agak hati-hati lah, dia mesti akan hantar tim walaupun negara tu kecil, dia hantar. Tapi kesian lah pada pemilik tadi tu ataupun peserta korban tu, kalau dia tahu korban dia tak sah kan, buat pada 9 hari bulan tapi dia hantar report pada hari kejadian. So benda tu sangat dahsyat, dan dia sebenarnya takkan mematangkan langsung pun orang Rohingya tu, Rohingya pula dah, orang Uganda tadi dengan Rohingya pula dah. Kalau dia tak buat dengan betul, next year dia akan buat benda yang sama lah. Betul. Sebab tu macam tahun lepas kita hantar tim agak ramai sikit keluar, tapi disebabkan ada report daripada tim-tim lapangan, ni pelaksanaan tak bagus, kemudian haiwan tak menepati kita punya KPI dan sebagainya. Jadi kita mengambil kira, kita cuba memilih satu sahaja negara pelaksanaan tahun ni. Mungkin itulah ceritanya. Bagi saya lah macam mana ibadah kurban boleh ubah perspektif kita di Zimbabwe ni lah. Di Zimbabwe ni orang kata selepas kita lihat sendiri ibadah kurban yang dilaksanakan di sana tu, kita sendiri boleh meningkatkan rasa syukur dan menghargailah nikmat apa yang kita dapat tu. Dan juga kita di sana kita berjumpa dengan orang-orang yang kita tak biasa jumpa, dari segi warna kulit, dari segi tubuh badan dan sebagainya tu. Kalau boleh kita dekat situlah kita belajar menghormati orang lain, tidak menghina mereka, kerana di Malaysia ni mungkin ada di kalangan rakyat Malaysia yang suka ataupun tidak sengaja menghina orang-orang yang tidak cukup sifatnya dan sebagainya. Dan itulah, masing-masing ada kelebihan masing-masing, masing-masing ada kekurangan masing-masing. Itu yang saya boleh katakan lah.